Awak nak dengar cerita tak? Cerita pasal seseorang itu yang tiada duit. Dia ada duit. Dia beli PC tapi dia tak ada duit. Dia beli brand Mr. DIY. Delete! Dengar bunyi dia. Awak patut takut. Setiap kali kau nak tidur, kau kena fikirkan membrane keyboard. Itu aku zaman dulu. Tapi Au lah keyboard, the Aula S100 Pro is one of, if not the best budget keyboard that you can get under RM150. Kalau kau berminat untuk dapatkan S100 Pro ataupun S100 daripada Aula, budget keyboard yang aku rasa memang bagus pada hari ini, kau boleh tekan link di bawah dan kau boleh beli sendiri dengan voucher. Yes, ladies and gentlemen, is my old keyboard. As you can see, it's a Mr. DIY special. Hear it. It's trash. I don't know if you can see or not, but look at how dirty that is. Oh my days. Look at that. Ew! Disgusting! And it uses membrane. Look. It uses membrane. Ew! Geli. Tak nak. Memalukan. Sampah. So, nak buat apa kalau keyboard kau dah sampah? Kau balik. Say hello to the Aula S100 Pro mechanical keyboard. Yeah. Mechanical keyboard. Semua pakai keyboard yang lagi padu lah sekarang. Aku tak banyak duit bro. Kita budget gamers. Kita bukan kena suap sudu. Tak boleh. Nanti kena ban YouTube. Kita bukan kena suap. Oh, awak nak mouse, awak nak keyboard. Oh, makan. Tak boleh. Kita budget gamers, kita kena ambil yang budget option. Now, secara jujurnya, aku tak tahu keyboard ni padu ke tak sebenarnya. Sebab member aku je cakap Aula ni padu. Tapi aku tak tahu pun brand Aula ni apa. Dia pilihan dia adakah Aula, Armageddon ataupun Acer Nitro. Dan aku pilih Aula lah. Oh, lagi satu is I think it was Funtech. Tapi Funtech macam biasa, macam apa. Anyway, the Aula S100 Pro that I got from Popular, I got for the price of RM125. You can find online on Shopee for 98 or 85 ringgit, and the normal price is RM139. So overall, not the best deal, but it's still a good deal. Finding stuff in retail stores now is really hard, especially in Malaysia where everyone prefers online stores. But something about shopping in retail stores give me a sense of nostalgia like I used to do back in when I was a kid. Now keyboard ni pakai brown switch. Jarang gila kau jumpa untuk price range ni brown switch. Selalunya dia pakai red atau blue switch. So untuk orang yang tak nak bunyi kuat ketak-ketak, okay. Now seperti korang tahu atau tak tahu, aku ni seorang je. So aku kena rakam and potong. Pandai-pandai aku lah. Macam mana? Oi. Yeah, buka je macam tu. Kasih buka je semua. Yeah, nampak dia benjol sikit tapi tak apa. Look at this guys. Beautiful. Aku suka packaging putih dia kat atas ni sebab seperti manusia. Kalau dia covered lagi cantik. Here it is, ladies and gentlemen. Look at that. Cantik boy. Ui, sedap boy rasa dia. Bau sikit. Sedap bau. So let's connect this thing and let's see if it's good or not. Untuk connection dia ada 3, Bluetooth, wire atau 2.4 GHz. Dan dia ada bagi kaki dia supaya kalau kau short key, kau ambil yang short lah. Tapi sebab aku long key, aku ambil yang long. So aku dah baca manual apparently FN dengan ni dia akan tukar warna. Jom kita lihat. Purple. Okay, purple blue.
Oh, that's nice. Got the green, the reds. Ooh, look at that. That's sick. Okay, satu complaint is dia macam tak kena tau. Macam purple, putih, hitam. Macam it's okay, ada biru sikit kat sini. Tapi macam overall nampak lawa lah untuk bajet yang aku ada ni. Kau tak expect tau dapat benda-benda macam ni. Wow. Untuk keyboard, kita test, kita kena try monkey type. Jom, kita search. Nak tak bunyi dia. Okay, ready Let's go. 1, 2. Well, this isn't the best. That was so shit. I wouldn't fault this keyboard. This might be just because I'm getting used to it, but it feels really good. So let's try it again. 1, 2, 3. And for C where change interest again from and over C just and over. You know what? That's pretty good. I mean, it's amazing. Dah seminggu dah aku pakai keyboard ni dan sedap lagi bro. Aku sangat puas hati untuk RM130. I think it's a fantastic deal. Kau tak ada banyak budget untuk keyboard. Tapi satu kekurangan lah aku cakap pasal keyboard ni is dia punya, kalau kau tekan, like contohnya kau nak tekan L kan, kalau kau tekan sikit, dia ada masalah. Most keyboards dalam range ni ada, which is kalau kau tekan sikit, kau kadang-kadang dia detect as tekan, macam full follow through. Kadang-kadang dia detect, kadang-kadang dia tak detect. So the problem is kalau kau tengah isi password dan kau tertekan spiral, kau tak tahu either kau betul-betul tekan key tu ataupun tak, which annoying lah. So kau terpaksa lah delete semua. But most keyboards pada range ni ada masalah tu. Based on semua benda yang aku buat, I think this keyboard is amazing and I think you should grab one yourself. This isn't sponsored or anything. Aula tak tahu pun aku wujud, tapi aku just suka recommend kepada korang benda yang berbaloi duit. Insane value. Kau tahu apa lagi insane? Video seterusnya. Tengoklah. Like and subscribe. Bye bye.